Amin. Dan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan batin. Apa pun kita nak ucap terima kasih kepada Era Fazira dan juga Mr. E sudi datang ke open house kita pada hari ini. Itu je. Itu je. Allah. Makan pun tidak lagi. Ni si Mamat dengan adik lah ni. Nah. Aduh. Apa pun kita nak berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini dalam Melodi Raya. Ya, tajuk album dia kembali lagi dalam Melodi Raya 2026. Okey, baiklah Kamal. Sebenarnya kan dalam pada kita semua seronok nak menyambut Hari Raya kemenangan kita ni, ada juga insan dekat luar sana yang menyambut dalam keadaan yang bercampur bau sebenarnya. Betul tu. Macam kita tahu baru-baru ni kita menerima berita kehilangan anak kepada seorang pelakon. Kakak saya juga kat dalam industri ni, dia kehilangan anak kesayangannya. Dan kita ucapkan takziah yang telah kembali ke rahmatullah. Dan hari ini kita bersama dengan dia. Kita bersama dengan Kak Amin Zadnan dan juga anaknya Adrian. Terima kasih. Selamat Hari Raya Kak. Thank you. Selamat Hari Raya Kak Miza. Adrian. Selamat Hari Raya. Okey, sebenarnya tak semua mampu menghadapi dugaan seperti mana yang menimpa Miza sekeluarga. Betul. Dan mungkin juga boleh Kak Miza sendiri berkongsi raya pertama tahun ini tanpa anak tersayang. Jadi mungkin Kak Miza boleh cerita sedikit? Tahun ini adalah tahun yang bagi saya terlalu kosong. Raya yang saya tak expect, yang saya tak pernah bayangkan akan berlaku dalam hidup saya. Ya berat, tetapi saya kena happykan juga diri untuk anak-anak, untuk keluarga yang walaupun masih bersedih, tapi hari raya kan, kenalah gembira juga, kena gembirakan mereka juga. Dan diorang pun tak expect ini adalah hari raya tanpa Andre Mikael, sebab kita tak pernah sangka yang dia akan tak ada pun. Ya, kita ingatkan last year dia sihat, this year dia akan lebih sihat. Kita tahu yang berita ni memang duka untuk keluarga akak. Bukan keluarga akak je, malah hampir seluruh rakyat Malaysia ni terkesan dengan pemergian Allahyarham. Ada tak kata-kata semangat daripada mereka ni betul-betul bagi kesan pada akak? Siapa yang bagi nasihat, kata-kata semangat pada akak di mana-mana? Maksudnya kata-kata tu betul-betul menyentuh hati Kak Miza lah. Kata-kata semangat tu ada tak? Ada. Bila saya hilang, bila saya rasa kosong, kata-kata daripada semua orang, iaitu anak saya pergi pada bulan Ramadan. InsyaAllah dia ada di tempat yang terbaik di sana. Itu yang membuat saya kuat balik. Itulah dia orang kata setiap manusia ni dia ada cerita masing-masing kan. Dan sekarang ni kita nak tengok pula cerita yang seterusnya ini tentang anak yang kehilangan seorang bapa. Jadi oleh itu jom kita sama-sama saksikan video ini.